Awak semua mesti nak tahu kan macam mana bacaan hadis pertama tu? Jom ikut saya baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حصت غنى فوجدت أني خاسر. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab sendiri. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis ini secara langsung daripada Rasulullah SAW. Hadis ini juga merupakan hadis yang sangat penting dalam Islam kerana berkaitan dengan keikhlasan dalam beribadah. Kejayaan beliau dalam memerintah dan mempertahankan Islam adalah bukti bagaimana keikhlasan niat membawa kepada keberkatan dan kejayaan dunia serta akhirat. Umar Al-Khattab atau nama penuh beliau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Kunyah yang diberikan Abu Hafs dan gelarannya adalah Al-Faruq, iaitu orang yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Al-Khattab lahir pada sekitar tahun 584 Masihi dan beliau wafat pada 3 November 644 Masihi bersamaan dengan 26 Zulhijjah 23 Hijrah. Beliau wafat kerana dibunuh oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi. وقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Pada 2 Mac 2025, bermulalah bulan Ramadan di mana semua umat Islam wajib untuk berpuasa dengan cara menahan lapar dari waktu subuh sehingga waktu maghrib. Berpuasa bukanlah hanya kerana ibadah tetapi kerana manfaat kesihatannya. Jika seseorang berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan ganjaran pahala, maka puasa dan ibadahnya akan diberkati. Sekiranya niat utama seseorang itu hanya ingin menurunkan berat badan dan mengikut trend, maka seseorang itu akan mendapat manfaat dari segi fizikal tanpa ganjaran akhirat.